أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الشيطان الرجيم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. Dan dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Allah, kurniakanlah kepada kami perasaan cintakan akhirat melebihi dunia, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekuatan untuk sentiasa kami beramal saleh, ya Allah. Kami yakin pada hari tersebut, pada hari kami dibangkitkan nanti, ya Allah, pada hari kiamat, iman, taqwa dan amal saleh sahajalah yang akan mampu menyelamatkan kami pada hari yang cukup besar, hari yang sangat dahsyat, hari kemurkaan-Mu, ya Allah. Janganlah Engkau murka kepada kami, ya Allah. Pilihlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang dibebaskan daripada api neraka, ya Allah, dibebaskan daripada kemurkaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ayat Al-Quran yang kami sentiasa baca ini sentiasa masuk dalam diri kami untuk kami sama-sama menghayati dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, ya Allah. Janganlah Kau hukum kami, ya Allah. Janganlah Kau azabkan kami di atas kelalaian dan kealpaan kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, seluruh kedua ibu bapa kami, ya Allah, sama ada yang masih hidup dan yang berada di alam barzah sana, ya Allah. Rahmatilah mereka sama ada yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia, ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci-Mu, ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan bagi halaman akhir surah Az-Zukhruf. Pada ayat yang ke-74 hingga ayat yang ke-80, siksaan penduduk neraka bagi orang-orang yang malang nasibnya, ya, inilah yang kita akan lihat sehingga ayat yang ke-80. Dan kemudian hujah, ya, berkaitan dengan mensucikan Allah dan mengagungkannya bahawa dia tidak mempunyai anak dan sekutu, ya, sehingga hujung bercakap tentang bagaimana asas kepada syirik itu adalah mencintai kepada perhiasan-perhiasan yang tidak benar, yang tidak menyebabkan seseorang itu dapat perhiasan sampai di akhirat nanti. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzubillahi minasyaitanir Innal mujrimina fi 'adzabi jahannam khalidun la yufattaru 'anhum wa hum fihi mublisun
وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون صدق الله العظيم. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, cinta dunia itu menghalang seseorang untuk menerima kebenaran. Jadi, apa yang perlu kita utamakan?
kita utamakan akhirat, yang pertama. Yang kedua, anjuran untuk berlemah lembut dalam bicara agar pesan yang disampaikan dapat diterima, ya, jangan marah-marah, ya, kerana kita tahu kalau tak jalan kita fasfah, ya, move on, tapi lepas itu kita akan cuba cara pelbagai, jangan kita marah-marah ataupun kasar dalam menyampaikan mesej. Yang ketiga, memaafkan saat disakiti dan serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, la ilaha illallah. Ya, membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu perkataannya barama, iaitu menetapkan, menguatkan perancangan, sebagaimana kita maklumkan, saya maklumkan tadi, iaitu menetapkan, menguatkan perancangan dengan diikat betul-betul, ya, dirancang betul-betul, tetapi rupa-rupanya Allah menyatakan fa inna mubrimun, kami juga adalah orang yang memutuskan dengan sebenar-benarnya, dan pada waktu ini tak lepas lagi siapa yang tidak mahu mengambil Allah sebagai panduan, tetapi menjadikan zuhruf, perhiasan di dunia, harta, pangkat sebagai target ataupun lifestyle kehidupan seharian. Moga-moga Allah pimpin kita, jangan jadikan kita sebagai orang yang kabur dengan zuhruf sehingga kan kabur kepada zikrul rahman. Itu yang kita belajar daripada surah Az-Zukhruf, dan insya-Allah selepas ini kita melihat beberapa ayat penghujung, ya, bagaimana kita ingin kuat bersama Al-Quran, bersama Allah, tidak mudah terpeleot, istilahnya saya, terjatuh daripada jalan untuk menuju kepada perhiasan yang indah di akhirat nanti, insya-Allah. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Kita belajar sedikit tajwid pada hari ini. Kita lihat slide kita, ulang kaji mana kalimah-kalimah yang kita nak tekankan. Sempurnakan huruf lam yang bersifat nipis dalam ayat yang ke-76 ini, ya. Wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimin. Okey, yang fokusnya pada wa ma zalamnahum itulah. Wa ma zalamnahum. Kerana apa? Lam di situ berbaris di atas dan berada di selepas huruf dha yang bersifat dengan tebal. Okey, dalam qiraat kita, bacaan Imam Hafs an Asim, huruf lam semuanya dibaca dengan nipis, tidak ada tebal, kecuali lafaz al-jalalah, lafazul jalalah, lafaz Allah, yang mana sebelumnya yang berbaris di atas dan berbaris di depan lah dibaca tebal. Allah contoh, qalullah dibaca tebal. Okey, adapun selain daripada itu dibaca dengan nipis. Adapun di tempat ini kita tetap baca dengan nipis. Wa ma zalamnahum. Tidak boleh kita baca wa ma zalamna. Sebab terpengaruh dengan huruf sebelum. Ini disebut sebagai kesalahan, terpengaruh dengan huruf sebelum dan selepas. Kalau di sini huruf sebelumnya lah, sebab dha tu tebal, maka antara kesalahan pembaca bila baca ayat ni, dia baca macam mana? Wa ma zalamna. Dha tu betul dah. Dha lam, dia ambil lam tu ditebal juga mengikut dha tu, maka salah. Maka dha tu betul tebal, lam tu kembali nipis. La wa ma zalamnahum, gitu. Wa ma zalamnahum. Macam kita sebut wa aqimus solah, jangan wa aqimus solah. Dan qiraat kita baca dengan nipis. Memang kalau kita dengar qiraat Warsh, dibaca dengan tebal, dia taghlis, ditebalkan lam dekat situ. Wa ma zalamnahum wa aqimus solah. Kita tak boleh lah. Kalau kita dengar orang baca itu, sama ada qiraat Warsh ataupun dia tersilap lah. Kalau dah qiraat kita pakai ilmu juga, Ustaz. Ilmu juga. So saya ingat dulu Syekh Ali Jumaah selalu dia bergurau. Orang Arab pun biasa kalau bercakap solah, dia sebut babus solah, dia sebut ajar bab solat. Lepas tu ada seorang syekh tu tegur, babus solah, nipiskan lam tu. Ya, kerana bukan Warsh, ya. Pakai masya-Allah. Tu qiraat, Ustaz, ya. Qiraat dalam My Quran Time kali ini kita tak ada belajar, ya. Mungkin tak belajar lah. So mungkin pada masa akan datang, Ustaz, ya, kita doakan kita dapat belajar lebih luas lagi ilmu-ilmu berkaitan dengan bacaan ini, agar kalau katakan kita dah mendalami Quran ini, pergi ke Mekah, pergi ke negara lain, tak adalah pula tersilap, Ustaz, ya. Ataupun memang silap, kan, yang perlu diberi teguran bersama, insya-Allah.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا يا الله والحمد لله رب العالمين.